Malu je. Style legend ni pakai apa? Minyak masak Sriman. Ada ke ni saya masak? Saya dah first time masak dekat live. Saya tak pernah masak kat live. Okay. Lepas tu bagi minyak tu panas sekejap. Sekejap kita pakai ni lah. Okay. Nak tengok dalam ke? Kena beli tripod lah kan. Barulah nampak kat dalam. Api. Boleh ke api kat sebelah phone lah? Tengok ke? Macam mana? Nak terbalik kan? Flip camera. Okay. Pedas. Nasi goreng saya pedas. Nasi goreng. Masak nasi goreng. Orang kata Aina tak pernah masak kan. Saya masak je. Cuma saya tak tunjuk. Okay. Sana orang kalau buat macam ni. Macam ni patutnya. Okay, kita letak. Letak phone kat sini. Gitu. Okay. Okay nampak saya pula kan? Inilah. Okay. Okay, bagi dia panas lah. Kat simpan je. Okay, sekejap. Lepas tu apa? Lepas tu telur. Dua cukup lah. Banyak. Okay. Kita bagi telur tu masak. Mesti semua terkejut kan? Saya live masak kan? Saya rasa tim saya pun terkejut. Tak pernah saya buat. Itulah. Hidup ni full of surprises. Okay. Buatnya sambal tu, cili. Okay. Lepas tu kita sekalikan semua. Simple je. Nasi goreng saya memang dua bahan tu sebenarnya. Ada 3 bahan lah dengan serbuk rasa. Okay, and then kita letak kubis. Nasi goreng. Makan. Ni. Okay. Mak saya marah kalau saya ketuk-ketuk macam ni. So, kena ketuk macam ni. Okay, lepas tu buka nasi.
Kucing saya tengah tidur semua. Tu saya boleh dengan tenang je saya boleh buat kerja. Letak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Banyak pula kan. Dia punya rasa pati tu sikit je. Sedap nasi goreng saya. Self claim. Oh. Bukan senduk. Oh, sorry. Salah ya. Saya salut dengan orang buat nasi goreng banyak tu. Kat rumah banyak orang. Ada banyak ke? Ada 3 orang je. Tapi kita masak banyak. Abang saya puasa. Rasa macam sikit pula dia punya sambal kan. Cili dia tu tersalah aim lah. Tersalah sukatan. Ada tak kuning tak? Nak sikit. Teaser lagu. Tambah kicap. Ori lah ya, tak dapat baca semua. Oh, saya faham. Orang buat live memasak, nak baca komen memang tak dah kan. Orang suka ke nak buat live masak-masak ni? Saya kalau masak sardin, dia akan mercik-mercik nanti. Sebab saya jenis masak, mesti kena goreng dulu sardin tu. Nyanyi. Nak sedap lah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nice. Okay. Saya masak je, cuma saya tak tunjuk. Orang yang kenal saya tahu saya suka masak nasi goreng dengan masak sambal sardin. Ni apa? Pelik je tiba-tiba nyanyi. Takkan mati. Ayolah nyanyi. Panas. Api kuat. Angkat api. Tak ke ni macam tawa je.
pedas. Tapi saya rasa saya punya nasi goreng macam kekurangan kita tambah lagi kot. Maggi cukup rasa. Maggi cukup rasa, cukup rasa. Okey. Tengok tak dekat-dekat. Kicap, saya tak erti lah tambah kicap. Tu dia nasi goreng. Nasi goreng bujang je lah. Simple je. Sedap. Rasa dia macam pudar-pudar kan, tapi sedap. Dia punya colour dia pudar-pudar tapi sedap. Aina pakai kuali apa? Ni dari sini ni. Okey. Siap dah. Kalau suka esok saya live lagi. Esok saya buat sambal sardin pula ke. Kita chill-chill je lah. Sudah dah ni. Cukup dah. Okey. Kita kemas lah. Masuk kita agak marah. Saya pedih. Adik. Bodoh juga kan aku ni kan. Tangan tu ada cili pergi lap muka pula. Tak ada ni rumah kat kampung, kat Semban.
We miss you. Thank you so much, Su. Semua dah siap. Ada beg kuning, dek. Okey lah. Balik saya tengok. Saya balik tengok komen-komen orang. Kan? Okay, dah siap dah. Simpan balik lah. Nanti kakak saya bising. Live makan. Live makan pula. Mana makan? Okay. Makan dia pakai tudung kalau lagi dapur. Kak Sheila ke? Ayu malunya. See you soon, Sheila. See you soon. Dekat Race to Star. Bila next concert? InsyaAllah. InsyaAllah concert next year kan? InsyaAllah. Tapi tak janji. InsyaAllah. Nak buat concert tak senang. Tak mudah. Siapa yang dah buat concert sendiri, tahulah perasaannya. Thank you yang rindu-rindu. Rindu-rindulah saya, okay? Rindu-rindulah saya. Lagu baru belum ada lagi. Tunggu saja saya punya update, okay? Ada tengah live. Live lagi? Tengah. Tak kacau kalau kan? Tak dengar suara mak je sekarang. Oh, lambat.
nasi lah. Tak masak nasi goreng kan? Pergilah makan. Tak baik. Bukan kau kata. Ya ada. Pergi tak dekat Ngon. Bukan dekat. Pergilah, orang nak masak nasi goreng tak makan. Tak baik. Dah lah masak sekampung. Jalan je lah, tak nampak pun. Ni dekat ni, kat Ngon je. My favorite. My Tu, favorite. tidur. My lover. Bismillahirrahmanirrahim. Tak nampak. Tak, janganlah. Geram aku tahu dia orang ni. Tak pernah ada. Ya, sebab tadi kan ni anak tutup. Simple je lah. Simple je tau, 3 bahan je. Sedapnya bau. Tak boleh kau puasa kan? Tak payah kan? Kau boleh buat nama. Kau ada ni lah. Awak puasa Nabi Musa sini. Musa ada daun. Senin, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad. Cili padi merah, bawang putih, telur tu kira optional lah. Kalau nak letak boleh, tak letak pun boleh. Nasi dah. Lepas makan ni Aina berhenti live Okay, kita live lagi esok, InsyaAllah. Angie ada tuntut pula. Pedas juga. Penyanyi boleh makan pedas? Boleh je. Saya tak ada pantang pun. Boleh je, tapi kalau time nak nyanyi tu janganlah makan pedas. Lepas nyanyi boleh. Lepas nyanyi makanlah apa pun. Kabel. Saya makan sikit je. Waalaikumsalam. Thank you enjoy hari ni. Okay. Lagu baru insyaAllah. Mungkin ramai yang dah tahu saya akan menyanyi dengan Fadila Intan. Fadila Intan adalah penyanyi daripada Indonesia yang saya sangat kagumi, because I feel like we both have a similar kind of perjalanan kita lebih kurang sama. Beliau pun orang kata dikenali dengan lagu-lagu cover, sama juga dengan saya. Dikenali dengan lagu-lagu cover saya, yang saya pernah cover dulu kat YouTube saya kan. So apabila saya diundang oleh pihak sana untuk melakukan duet, of course saya say yes, because I love her voice and I love her so much. So tu kita akan release very soon lah insyaAllah. Okay. Okay, itu saja saya akan share dengan anda hari ni. Saya tak boleh nak share lebih-lebih lah. Okay. So thank you so much. Thank you so much tune in hari ni. Saya nak spend time dengan family saya.
And then I'll see you maybe tomorrow, insyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum. Kenapa? Apa ni? Chicken fillet. Tapi dah lama aku tak biar. Aku tak ambil tadi, tak lihat pun aku ada goreng kat dalam air fryer. Tu dah bila ni sebulan ke apa? Tak ada, baru ni tadi. Aku tidur dia naik atas. Okay, dah habis nasi dah nak. Baru letak chicken fillet. Kau tak masuk dalam nasi goreng. Tak sesuai. Sesuai. Tak sesuai, tak sesuai. Biasa je tau, macam biasa. Macam biasa je nasi goreng. Sebab nasi tu kena sejuk. Semua dah ni. Tadi Arin pun dia dah share. Ada lagi. Malu sangat diorang. Diorang family Anas memang malu. Okay, bye.